Yang pastinya paling mengejutkan adalah pada tahun 1996. Ini saya rasa the greatest Hilton of all time lah. Mana Hulk Hogan yang daripada tahun 70-an, 80-an dan 90-an menjadi hero, menjadi kegemaran rakyat jelata dengan slogan-slogan yang memberi semangat motivasi, tiba-tiba mengambil keputusan untuk mengubah karakternya menjadi 360 darjah berbeza terus, bergelar seorang bintang heel, iaitu pada tahun, saya katakan tadi, tahun 1996 di acara Bash at the Beach, yang menyaksikan Hogan menyertai gabungan Scott Hall dan Kevin Nash dan membentuk pakatan NWO. Sedikit backstory tentang NWO ini. Kevin Nash dan Scott Hall muncul di WCW setelah mencipta nama beberapa tahun di WWE, dan mereka muncul sebagai outsider, orang luar, dan peminat pada waktu itu menyangkakan mereka ini benar-benar individu yang dihantar oleh Vince McMahon untuk menghura-harakan WCW. Dan gabungan mereka ini, outsiders ini, mula mengacau perjalanan, buat kacau dan sebagainya di WCW, sehinggalah OG ataupun original WCW superstars iaitu Sting, Lex Luger dan Macho Man mencabar mereka ataupun dicabar mereka untuk bertemu dan bertarung dengan mereka lah di acara Bash at the Beach tahun 1996. Hall dan Nash tak menyatakan, tak mengumumkan siapakah individu ketiga yang bakal menyertai mereka. Dia ada banyaklah spekulasi, ada yang kata Sting dan sebagainya lah. Dan tak ada sangka-sangka Hogan muncul sebagai individu ketiga macam yang kita semua tahu, dan kononnya datang tu, muncul tu nak membantu Macho Man kan. Masa tu Lex Luger dah out awal dah pasal cedera kan kononnya. Jadi tinggal Sting dan Macho Man, dan ingatkan nak menolong Macho Man, sebaliknya melakukan leg drop, gerakan finishing Hulk Hogan yang berbeza itu ke atas Macho Man, dan akhirnya terbentuklah Pakatan New World Order of Professional Wrestling NWO, Hogan, Hall dan Nash. Dan ia sekaligus mencipta satu fenomena yang sangat memberikan kesan yang sangat mendalam